Bismillah. Thank you guys sebab singgah ke channel ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Support anda akan merancakkan lagi konten dalam channel ni. Ni kita hari ni menarik sikit. Nanti kita akan cerita tentang motor. Pertama sekali saya nak korang tengok kat sini. Ada nampak beza tak? Nanti komen guys. So kita ada barang. Ada barang. Okay, nanti kita sembang. Alhamdulillah, hari ni kita dalam perjalanan pergi kerja. Saya sebenarnya lama dah tak upload video ni ya. Sorry lah kepada semua supporters yang mungkin menunggu video-video. Macam ramai supporter kita kan. Tapi itulah, nak shoot video tu satu hal, nak mengedit tu walaupun editing saya tak adalah complicated sangat, tapi nak buka laptop kan, ya itulah yang membantutkan sikit perjalanan channel ni. Dengan perjalanan pergi kerja ulang-alik jauh, kadang ada kerja sana sini, jadi benda tu yalah, apa pun insyaAllah nanti saya akan cuba lagi. Sebab ada satu sahabat kita komen, Muaz ke apa saya tengok tadi. Bila nak upload lagi, lama menunggu dia kata video. So insyaAllah saya akan terus buat. Saya akan cuba simplify lah video tu. Mungkin saya buat pendek lagi, bawah 10 minit. Lepas tu editing proses saya akan kurangkan lah, so supaya dapat menghasilkan konten lah. Anyway, salam Ramadan lah. Harap tak terlambat lagi untuk kawan-kawan. Hari ni 5 Ramadan. Kejap je masa berlalu. Apapun kita bersyukur Allah Ta'ala masih tempatkan kita dalam bulan ni. Tak semua orang dapat masuk dalam bulan ni. Saya tengok baru-baru ni banyak video ataupun berita lah, berita pasal orang meninggal lah, kes bunuh sana bunuh sini. Tak tahulah guys, cuba korang komen sikit lah, sebab apa jadi macam tu. Apa pun, Alhamdulillah kita masih bernafas hari ni puasa. Jangan ponteng puasa guys. Korang yang tengok video ni jangan ponteng lah. So berkaitan yang saya tunjuk tadi kan, kalau korang dah boleh teka apa benda yang korang nampak bawah tu. Saya ada up satu post lah dekat dalam FB group CDR. Nak cari benda tu kan, Alkisahnya itu. Saya daripada Serenda pergi ke Rawang. Masa tu turun Rawang bypass. Bila turun tu kan, Rawang bypass kan jalan ni corner sikit kan, corner. Lepas tu ada yang bumpy, yang line merah tu kan. Dan turun tu rasa macam asal gelong kan. Macam hujan lah, macam tayar hujan kan. Lepas tu slow down lah, Alhamdulillah. Nasib baik, kalau tak dah langgar tembok lah tu. Lepas tu slow down kat shell bawah tu, berhenti sekejap, tengok, oi, ini bukan main-main dia. Tengok lock nut tu dengan yang apa, tensioner tu, yang adjuster tu, chain adjuster tu, benda tu hilang. Woi, kata Alhamdulillah lah, rezeki Allah Ta'ala masih selamatkan. Kalau tak dah melayang lah tu guys. Turun daripada Rawang tu bukan main-main tu, bypass lah tinggi. Alhamdulillah, saya memang bersyukur lah, Allah Ta'ala masih bagi kesempatan selamat lagi. Lepas tu ada member dah datang tolong cari apa semua, tak jumpa juga. Dah lah, tak apalah, kita balik dulu, towing dulu, letak kat office. So kebetulan kat office saya ada kontraktor. Kita custom sikit lah, alang-alang buat kan. Potong plate, dia tebal 1mm, kosong ikut saiz lah. Custom boleh masuk, Alhamdulillah, boleh pakai semua cara. Sebab nak beli kat kedai, tanya Honda, dia kata 3 bulan, sebulan ke 3 bulan, paling cepat sebulan. Kata apa ni sebulan kan. So saya up dalam FB tu, Alhamdulillah lah, ada sahabat kita komen, dia bagi link dekat Shopee tu kan, Honda Indonesia, Honda Cangkerang. Order Shopee tak sampai seminggu dah dapat, Alhamdulillah. So yang tadi tu lah, barang saya tunjuk tu murah je,
RM30 lebih. Tapi itu memang bahaya lah, memang bahaya lah. Not recommended lah. Tapi yang penting saya bersyukur lah, Alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan lagi. Jalan ni kalau siapa suka layan corner memang mantap lah. Tapi saya ni bukanlah jenis layan corner sangat. Relax lah. Tak baloi lah kalau korang jatuh kan. Kalau bertanding tu lain lah. Alang-alang guys, kita dah sampai dalam bulan Ramadan ni. Saya cerita sikit lah. Saya nak kongsi satu ayat Quran pasal bulan Ramadan ni dalam suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Ayat daripada surah Al-Baqarah ni, ayat ni cerita tentang spesifik bulan Ramadan. Tak ada bulan lain yang disebut dalam Al-Quran kecuali macam bulan haram saja tu disebut lah. Bulan-bulan lain saya ingat tak ada kot. Jadi penting, dia signifikan lah bulan Ramadan ni kalau kita sebagai seorang Muslim kan. Tapi saya nak pergi pada video ni ringkas lah. Kenapa bulan Ramadan tu jadi sangat-sangat penting? Cuba korang komen. Bulan Ramadan ni dia jadi sangat-sangat hebat bukan sebab dia semata-mata bulan Ramadan, bukan sebab semata-mata dia puasa, bukan. Tapi bulan Ramadan ni dia jadi satu hebat. Puasa tu adalah salah satu persediaan kita untuk menerima apa yang disebut dalam ayat ni. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturun ke dalamnya Al-Quran. Dalam Al-Quran ada hudan linnas, petunjuk pada manusia, wa bayyinatin minal huda, menerangkan petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan pembeza daripada hak yang batil. Jadi Ramadan ni di satu bulan kita berpuasa sebab nak menyiapkan diri kita untuk menerima Al-Quran yang maha agung tadi, yang ada 3 fungsi utama Al-Quran. Bahkan sebagai contoh, kalau kita ambil kisah Nabi sebelum ni, iaitu Nabi Musa AS. Nabi Musa mendapat wahyu, pergi berjumpa Allah SWT, ambil wahyu di Tur Sina, Gunung Tur. Di Bukit Tur tu Nabi Musa AS bermalam sebanyak 30 tambah 10, jadi 40 malam lah totalnya. Dan diriwayatkan Nabi Musa berpuasa sepanjang di 40 hari tu. Jadi puasa tu adalah satu bentuk persediaan Nabi untuk menerima wahyu Allah SWT. Jadi kita pun sama. Kita bukanlah kita menerima wahyu, tapi puasa ni secara biologi pun, fiziologi pun korang boleh research lah. Macam mana puasa ni dapat meningkatkan antibody ke, dapat detox badan, dapat menjadikan badan lebih sihat, dapat menjadikan minda tu lebih cergas. Itu korang boleh baca lah, banyak kajian yang dibuat. Tapi nak ceritanya kat sini adalah puasa tu hanyalah salah satu komponen daripada bulan Ramadan. Yang paling utama adalah Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan ni. Okey, soalan trivia. Kenapa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Kalau korang baca surah Al-Qadr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya. Nya tu apa? Nya tu kalau kita lihat dalam tafsir merujuk kepada Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Jadi satu malam boleh jadi lebih baik daripada 1000 bulan, kerana pada malam itu Allah Ta'ala turunkan malaikat
bawa turun Al-Quran secara satu full, complete di langit dunia. Allah turunkan Al-Quran dahulu. Lepas tu baru turun sikit-sikit selama 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Jadi satu malam menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kerana malam itu diturunkan Al-Quran. Satu Nabi Muhammad SAW menjadi sebaik-baik Rasul, menjadi penutup kepada sekalian Nabi, menjadi penghulu kepada sekalian Nabi, disebabkan Nabi diturunkan Al-Quran. Bukanlah kata Nabi Musa yang diturunkan Taurat, bukan kata Nabi Isa yang diturunkan Injil, bukanlah Nabi Daud yang diturunkan Zabur, tapi Nabi Muhammad SAW sebab diturunkan Al-Quran kepada baginda. Jadi itu besarnya Al-Quran tu, nilai dia sebenarnya. Jadi bagi kita ni hari ni, Al-Quran tu dah ada depan mata, tinggal kita nak pegang, nak baca, nak faham je. Jadi ni kena hati-hati guys. Ini korang kena hati-hati. Okay guys, so Al-Quran tu dah ada depan mata kita. Cuma tinggal kita nak baca, nak tadabbur, nak memahami dan nak mengamalkannya, lagi kita sebarkannya. Itu saja yang tinggal. So yakinlah kawan-kawan, kalau kita bersama dengan Al-Quran, maka kita pun akan jadi orang yang sebaik-baik manusia. Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan kita kat dunia ni. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala mudahkan urusan kita kat akhirat, insya-Allah. Okay guys, tak nak main panjang video. Jangan lupa guys, korang like, share and subscribe. Moga banyak lagi video mendatang akan memberi manfaat kepada kita semua. Kita berkongsi. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.